kita tengok dan lihat Barua DAP. Baik. Saya nak ceritakan kepada sahabat-sahabat. Hari ini bila bersama dengan DP jadi Barua kan. Siapa dia yang bapa Barua dalam negara kita Malaysia ni? Siapa yang suruh undi DAP? Siapa yang kerahkan orang Melayu sokong DAP? Kan? Jadi inilah kepala Barua. Siapa dia tu? Kita sebutlah Haji Hadi. Jadi hari ni walaupun duk main isu Barua DAP, Barua DAP. Makna katanya Haji Hadi sebelum ni pernah jadi Barua DAP 15 tahun. PAS dan Haji Hadi ni pernah jadi Barua kepada DAP 15 tahun. Dan ketika PAS bersama DAP lah menyebabkan orang Melayu sokong DAP. Sewaktu PAS bersama dengan DAP lah PAS bersungguh-sungguh turun ceramah suruh orang Melayu sokong DAP. Termasuklah Haji Hadi. Jadi kalau hari ini siapa-siapa yang menyokong DAP ataupun bersama dengan DAP itu Barua, kita kena ingatlah bahawa Barua punca segala-galanya datang daripada Haji Hadi, Hadi Awang. Jadi tergamak akal walaupun nak sebut bapa Barua adalah Haji Hadi, bapa Barua DAP adalah Haji Hadi. Setuju tak? Sila komen.